Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menyatakan penghargaan terhadap keputusan PAS yang mengarahkan ahli serta penyokongnya memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional di kerusi Dewan Undangan Negeri yang tidak ditandingi Perikatan Nasional dalam Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Beliau melihat langkah itu sebagai satu perkembangan yang baik ke arah kerjasama politik dengan Johor menjadi negeri pertama yang memulakannya. Terima kasih PAS, insya-Allah kita mulakan di Johor dan seterusnya di negeri lain dengan tanda pagar tetap on, katanya menerusi hantaran ringkas yang dimuat naik di media sosial pada Ahad. Sebelum ini, PAS dilaporkan mengeluarkan arahan berkenaan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata, beliau yakin ahli parti memahami kepentingan penyatuan ummah selain menyifatkan PN sebagai platform yang membawa agenda penyatuan tersebut. Untuk rekod, PAS akan bertanding di 11 kerusi pada PRN Johor ke-16 berbanding 15 kerusi pada pilihan raya negeri sebelum ini. Menurut pengerusi PN, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, pengurangan kerusi itu dibuat berdasarkan pertimbangan semasa serta strategi terbaik bagi menghadapi pilihan raya.